Hi, what's up guys? Okay, sekarang saya kat Delima 3.0. Okay, untuk kita ajar anak murid kita join kelas kita dengan cara yang mudah, kita pergi kepada yang pertama ada kat sini ialah aplikasi Google. Okay, kita klik aplikasi Google. Okay, bila kita dah klik aplikasi Google, dia akan keluar kat bawah ni semua yang under Google. Okay, kita boleh nampak dia ada Google Classroom. Di sini Google Classroom. Klik Google Classroom. Okay, so ni teaching. Kita tengok kat bawah, turun. Okay, scroll. Kita pergi pada kelas yang kita nak ajak anak murid kita masuk. Contohnya kelas PJPK saya ni. Okay, kita nak invite dia orang dengan cara yang mudah. Okay, kita klik dekat bawah ni ada kelas code ni. Kita klik pada bahagian ni. Okay, saya kecilkan balik. Copy invitation link. So kita copy link, copy. Okay, so lepas tu kita pergi pada kelas ni, part inovatif. Okay, kita ada WhatsApp, kita keluarkan WhatsApp. Kita pergi pada tempat inovatif. Okay, ni kelas part inovatif. Okay, kita terus masukkan pada grup WhatsApp. Kita tekan Ctrl V, kita tampal link tadi. Okay, invitation link tadi, dan kita post. Okay, so nanti anak-anak murid semua dia boleh terus klik pada link di sini. Cuba klik, dia akan terus masuk dalam classroom yang kita dah bina tadi. Sudah anda belajar? Sila komen.